podcast sore untuk segmen Trade Talk. Hari ini masih lagi bersiaran dari Institut Semarak Felda, Bangi, dan masih lagi berkisar tentang Anugerah Usahawan Felda yang mana kita dalam segmen Trade Talk ini menampilkan 18 finalis peringkat separuh akhir Anugerah Usahawan Felda 2025 yang sedang mengukir nama di Persada Perniagaan dan juga usahawan di tanah rancangan khasnya. Dan hari ini istimewa kita bersama dengan seorang anak peneroka dengan membawa nama AF Pharma Enterprise, iaitu Encik Muhammad Aidil Raimi bin Ramli. Betul. Daripada Felda Kertih 5, wilayah Terengganu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, ini handsome orangnya. Berapa umurnya? Alhamdulillah, umur saya sekarang ni 32. 32, model lagi. Dah kira tua dah tu sebenarnya. Dah kira tua dah tu. Okey. Okey, jadi sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak bertaaruf dulu. Nak kenal dengan Encik Muhammad Aidil ni. Nak panggil apa ni? Panggil Aidil. Aidil saja. Panggil Aidil saja. Okey. Jadi kita nak kenal latar belakang Encik Aidil ni sendiri dan juga sedikit berkenaan dengan AF Pharma Enterprise ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya sebenarnya Muhammad Aidil bin Ramli. Okey, seperti yang sebut tadilah nama saya tu. Okey, daripada saya jurusan dulu masa belajar strategi pertahanan. Strategi pertahanan. Patut badan steady. Tak ada steady ni lah. Okey. Okey. So daripada anggota lah maknanya. Okey. Saya anggota, wife saya farmasis. Okey. Oh, wife farmasis. Wife farmasis, betul. So lesson daripada wife saya lah sebenarnya. Alright. So idea pun daripada wife saya sebenarnya untuk pulang ke kampung. Okey. Pulang ke komuniti. Mana balik ke Kertih 5? Balik ke Kertih 5, betul. Sebabnya kat situ kita faham masalah komuniti masa tu. Sebab nak dapatkan bekalan ubatan ni jauh sampai 20 km keluar. Jauh. Betul. Mana paling dekat daripada Kertih 5? Paka. Allah. Pekan Paka tu. Pekan Paka. Betul. Masya-Allah. Oh, jauh. So dari situlah kami rancang untuk buka farmasi. Farmasi sendiri. So bekerja sendiri, bisnes sendiri. Bisnes dia. Sebelum ni sebagai anggota cocok ada. Betul. Sebelum ni makan gaji. Dua-dua makan gaji sebelum. Dua-dua makan. Macam tu. So sekarang ni kita yang usaha sendiri. Untuk bagi kemudahan kepada kepada kita punya community Felda. Ya. Jadi masa menjadi anggota dulu berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Betul. Kemudian mengambil keputusan untuk berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Oh, sama juga dengan isteri. Sama dengan wife saya. Oh, okey. Mana jumpa wife tu sebelum menubuhkan lah. Sebelum jumpa wife tu memang selepas zaman sekolah lagi. Tu dia. Sebab saya dengan wife pun anak peneroka satu kampung. Satu kampung. Betul. Juga Kertih 5. Juga Kertih 5. Beres lalu saya. Okey. Jadi itu sedikit sejarah lah. Sejarah. Okey, macam mana boleh timbul idea nama Farmasi Pharma. Farmasi Allies. AF Pharma tu nama SSM lah sebenarnya. Okey. Nama farmasi saya Farmasi Allies. Farmasi Allies. Betul, Farmasi Allies. Farmasi Allies. Betul. Ni kalau kata masuk Kertih 5 ni, ni ke di Ketengah Jaya? Di Ketengah Jaya. Ya, sebab Ketengah Jaya ni ada 6 rancangan Felda dalam tu. Okey. Daripada Felda Kertih 1 sampai Felda Kertih 6. So kita buka pusat point dia kat Bandar Ketengah Jaya. Okey. So kat situ semua senang untuk dapat perubatan semua. Kalau masuk tu semua dah kenal lah. Farmasi kat mana? Ada kat situ. Memang situ. Semua kenal. Tapi memang tak ada dibuka pusat rawatan ke apa? Tak ada lah. Pusat rawatan tak ada. Memang khas farmasi saja. Farmasi dah kita sediakan macam alat-alat rehabilitasi. Sewa, katil, apa semua tu adalah. Peralatan kesihatan. Peralatan kesihatan semua yang support untuk kesihatan. Jadi bekalan tu daripada supplier yang kita adalah yang kita. Memang dia orang datang hantar. Memang hantar, semua datang hantar. Okey. Memang keluarga, latar belakang keluarga memang peneroka semata-mata peneroka. Semata-mata dah. Mak saya cikgu lah. Tu nak tahu tu. Mak saya cikgu lah. Belah mertua? Belah mertua peneroka dan suri rumah. Betul. Okey. Jadi mana at least kata mak dia tu ada asas cikgu tu, kata tak boleh kena. Dan berapa orang adik-beradik? Adik-beradik saya 10 orang. No. Biasalah Felda tak jadi. Betul. Dan memang satu-satunya yang terjerumus ke dalam bidang farmasi. Saya yang sulung. Saya anak pertama. Anak pertama. So sebagai contoh untuk adik-adik lah. Ya. Jadi memang ada lagi yang masih belajar. Betul, masih ada lagi. Sekolah rendah ada lagi.
10 orang awak. Tapi okey lah. Ya, macam mana kita nak tanya Alice Pharmacy ni ditubuhkan pada tahun 2022. Betul. Maknanya selepas daripada pasca pandemik Betul. lah. Pada pandemik. Okey, Pandemik jadi kami kat sini. Dekat Kuala Lumpur. Servis kat sini. masa tu masih menjadi anggota lah. Anggota, betul. Patutlah. Last servis anggota di Di area TRX sana. Tiap. Mana pusing situ lah. Ya, kawasan sini mana juga familiar lah dengan KL ni. Okey. Jadi kita nak tanya cabaran semasa menubuhkan Farmasi Alice ni. Okey, cabaran sebab first saya datang balik kampung. Okey. So maknanya ilmu untuk bisnes ni tak ada sebenarnya. Oh, memang kosong lah. Memang kosong, tapi kita hanya pergi jumpa dengan farmasi-farmasi senior. Oh, okey. Tanya macam mana nak buka, macam mana ni semua. Mana korek ilmu ni? Korek ilmu je. Okey. So tak tahu pasal geran ke, pasal apa-apa ketah kerja ke tak tahu sebelum tu. So kita pakai modal sendiri. Modal lah. Yang first kita terpaksa cut cost untuk segala untuk tubuhkan satu farmasi ni, terpaksa cut cost. Dengan modal permulaan Dengan permulaan sekarang ni, kalau dululah saya buka dulu bawah 200,000 lah. bawah 200,000. Atas 150 lah. Macam tu. Steady. Tu sendiri. Sendiri. Steady awak. Dengan simpanan sendiri. 150,000 simpanan semua sendiri. Keluarkan sendiri. Keluar semua, Ya. semua simpanan semua keluar. Macam tu. Semata-mata untuk Farmasi Alice. Ya. Dan satu farmasi Alice ni, Alice ni namanya sebenarnya bahasa Latin, kelapa sawit sebenarnya. Alice ni sebenarnya. Yang tersembunyi. Di mana dia pusing balik pada Felda balik. Felda balik. Kalau search Google, Alice tu apa? Dalam bahasa Latin memang kelapa sawit. Kelapa sawit. Lepas tu kami pulang balik kepada Felda. Okey. Jadi cabarannya tu mana seawal penubuhan lah. Seawal penubuhan. Dan nak cari supplier time tu. Okey. Time tu kita cari kontak-kontak supplier. Okey. Siapa, sebab supplier pun dia tak trust dengan kita awal-awal. Iyalah, betul. Semua cash. Maknanya kena bayar cash. Dia punya item-item semua dapat trust. Dah 2-3 bulan payment cantik semua, barulah kita akan dapat term, yes, macam kredit tu. term 60, 40, 30 biasalah tu. Biasalah tu. So sekarang ni lebih stable lah sekarang ni. Alhamdulillah. Itu antara cabaran awal lah. Cabaran awal lah. Ketika ini, mungkin ada cabaran lain? Cabaran untuk ketika ini? Mungkin cabaran untuk memasarkan ke ataupun macam mana? Dia sebab pemasaran sekarang, untuk sekarang ni lah. Sekarang ni media sosial. Media sosial banyak lah ya, sekarang betul. ni. Okay, orang kadang jenis nak ubat batuk. Order je, sampai. Tapi ada yang jadi macam produk tak berdaftar pun ada. So kita sebagai farmasi kat situ dalam komuniti perlu bagi knowledge. Itu cabaran yang susah sikit lah. Nak bagi knowledge untuk komuniti sebenarnya. Nak bagi kesedaran pasal kesihatan. Jadi ada buat program apa-apa? Memang banyak kita buat. Pergi ke masjid, buat program masjid, buat program dengan sekolah untuk bagi kesedaran lah. Memang kalau kata sekitar Ketih tu memang selalulah. Memang selalu. Sampai ke kita, bukan setakat Felda je. Sampai pedalaman, sampai Bukit Besi, sampai MBS kita akan pergi. Kita buat program kat situ. Macam tu. Memang bagi khas untuk memberi pendedahan dan juga kesedaran lah. Betul. Sebenarnya. Okey. Sebelum kita berakhir, kita nak tanya, nakkan sedikit perkongsian daripada AF Pharmacist ataupun Farmasi Alice ni. Selaku orang muda berumur 30-an. Dah tua dah. Kan? Masih lagi belia lah. Masih lagi belia. Seawal 30-an ni macam mana orang kata, mungkin kita nak dengar lah nasihat dan juga pesanan kepada belia di luar sana yang mungkin berkira-kira untuk memulakan langkah ke dalam arena keusahawanan ni. Okey, kalau untuk arena usahawan ni, untuk kita yang muda ni, muda pula tadi khabar tu nak jadi buat ni. Aduh. Bukan muda, belia. Okey. Untuk yang belia ni, saya bagi saranan lah. Kita cuba untuk join mana-mana usahawan, cuba try dulu, melangkah dulu. Kata kita tak pernah cuba, tak pernah tahu macam mana. So sebenarnya apa benda yang kita buat ni mematangkan kita sebenarnya. So dari situ kita try buat dulu usahawan. Tak kisahlah apa jenis bisnes pun. Kita try buat. So kat situ kita banyak agensi-agensi yang akan dapat tolong kita sebenarnya. Bukan setakat Felda lah. Sebelum Farmasi Alice ni pernah mencuba buka syarikat lain macam mana? Tak pernah. Saya tak pernah. Ini first yang saya memang gentle cakap. Memang langgar je. Jadi tak jadi buat je. Oh, steady. Itu maknanya kita kena ada. Tapi buat pun kena ada usaha lah. Jangan sekadar buat nak duit je.
Macam tu. Tu dia. Kena ada planning, tapi kena banyak belajar ilmu lah. Dalam masa kita buka bisnes tu, time tu lah sikit-sikit kita tambah ilmu pasal usahawan. Jadi itu antara saranan dan juga pesanan selaku usahawan farmasi Elias. Jadi kepada anda, okey, yang berminat untuk mendapatkan bekalan farmasi secara online boleh Boleh. kan, ditulis kat situ Farmasi Elias Ketengah Jaya dalam Facebook dan juga Instagram. Farmasi Elias Ketengah Jaya dalam IG, dan juga yang tu email Betul. farmac@gmail.com. TikTok pun sama, Farmasi Elias Ketengah Jaya. Farmasi Elias Ketengah Jaya. Itu dalam TikTok. Dalam TikTok. Jadi kalau kata anda yang berada di luar sana ingin mendapatkan bekalan ubat-ubatan yang dijamin berdaftar, Betul. aku pula tukar promo. Okey, dan selain itu kita memohon doa tuan-tuan dan puan-puan di luar sana kepada AF Farmasi ini untuk melangkah selangkah lagi, kerana mereka ketiga ini telah tersenarai sebagai 18 finalis separuh akhir Anugerah Usahawan Felda 2025 dan memerlukan doa tuan-tuan dan puan-puan untuk mereka melangkah selangkah lagi bagi menjuarai Anugerah Usahawan Felda 2025, insya-Allah. Jadi terus stay tune bersama kami dan juga AF Farmasi. Stay tune Rasa Oren Podcast Trade Talk. Assalamualaikum. Bye bye.